Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sudah siap kita puasa yang ke. Kenapa aku macam pakai ceramah motivasi? Ya, Cak, hari ni dah puasa ke berapa? Sabar. Hari ni dah Ramadan ke-5 or like ke-6. Aku tak sure lagi nak buat vlog sekali ataupun asing. Esok aku akan berbuka kat luar untuk pertama kalinya berbuka puasa di luar setelah sekian lama. Okay. Oh sorry lah, muka aku tengah alergi apa aku pun tak tahu. Merah-merah, naik biji-biji, tangan aku pun merah. Setahulah saya alergi apa ya. So I really sorry lah rupa aku macam ni. Baru je 2-3 hari ni. Mungkin aku ada salah makan apa-apa, tak tahulah kan. Mengoh, makan kenyang tadi. Aku baru siap solat. Esok nak pergi, tak tahu nak pergi mana ni. Biasanya nak keluar dengan Kak Fiza sekeluarga, berbuka di luar. Macam tu lah. Jadi kalau aku decide aku nak vlog esok, dan aku record lah, adalah korang tengok lepas ni. Kalau tak, separate video lah. Oh mungkin aku tunjuk sikit-sikit saja. Sebab susah kalau nak vlog kat luar, nak bawa kamera. Sebab kamera aku besar gila. And saya ni agak pemalu. Actually tak juga, aku tak kisah pun. Cuma kadang-kadang tu malulah juga. Okay. Yeah. Minggu depan, oh my god, minggu depan saya akan pergi ke KL. Macam 2 minggu kat Kuantan, 2 minggu KL lah. Itu plan setakat ini ya. Lepas tu kita raya di Penang. Jadi aku dah nak kena packing slow. Ya. Tapi aku rasa yang tu aku buat lain punya video kita ke packing. So macam mana setakat ni korang punya Ramadan? Aku baru post video tadi. Ya. I nak solat. Alah tak tengok. So merah. Apa dekat tepi ya? More. Hello. Saya on camera sebab mak tu nak masak daging, masak lemak. Kan mak kan? Mak masak daging, masak lemak kan? Yes. Let my mama cook. My mama is the goat. Saya tengah tengok cerita Terura, tak kasih Salina. Sedih pula ya episod hari ni. Jom kita makan buah. Sekejap lagi kita tolonglah sikit. Mak. Kamera. Korang kemari. Mari kita lihat. Oh, bau dah. Ni cili padi tu ke? Baru beli tu? Lah, masak lemak tadi dah buat. Saja je. Bila mak masak ni lain lah. Tak sama dengan adik masak. Oh, nak masak nasi lagi. Jadi rendang terus rupa dia. Bukan kentang lah. Oi. Yang ni buat dendeng lah. Dendeng. Ni buat dendeng yang tu buat. Nak buat lagi ke? Cukup lah nak. Ya. 2 orang aja. Okey. Dia dah besok main 3 buat. Tak ada, kita habiskan sebelum 3 datang. Nah. Ni masak tak 2. Ada lagi? Kentang dah busuk. Kentiang. Pakai itu. Tempo pas. Kentiang. Orang Penang kata macam tu lah kot. Tak adalah, tu sepupu saya cakap macam tu. Balong tu. Mana? Balong lah. Tak lah, sepupu saya tu lah. Kentiang. Mana sepupu? Sepupu? Buat lah. Dengan adik pun. Kentiang. Adik sepupu. Tak sabar nak balik. Mak pun tak tahu buat balik. Mak nak balik Penang nak makan apa? Ketupat kacang. Ketupat kacang. Yeah. Lepas tu ni lah. Apa nama tu? Apa tu yang kita pergi makan pukul 3 tu? 3 pagi tu? Nasi apa? Order. Nasi kandar. Nasi kandar. Pokok ketapang. Pokok ketapang. Bolehlah jumpa saya di pokok ketapang. Pukul 3 pagi. Sedap oh. Raya pokok ke? Hari tu kita pergi tu raya lah. Raya kedua kita pergi. Yang pergi lepak minum.
Lepas tu dah pukul 12 dah. Lapar terus gerak pergi makan nasi Kedah. Sedap. Pertama kali ikut. Ush, syok. Makan apa lagi ya? Pergi. Oh, lontong matcha. Nak request nasi daging, kesian pula. Kena pergi tolong. Lagi tolong. Bagi duit, seperti tolong. Sebab daging mahal. Nasi daging sedap ke? Mak Anja masak. Terliur. Senyap-senyap dengan tengah raya. Oh, dari dia dah. Ambil. Apa? Santai. Makan Jawa tak Adik dah beli baru ke santai? Saya keping tak boleh. Oh, mai adik. Adik tolong. Dia keping apa? Dua keping. Asam gelugok. Asam gelugok ni. Balik Penang jangan sebut asam keping. Tu kan nak santan. Mak masak dua eh? Dua tu lah. Ini kembang tu masak. Nyara ni pada satu pada apa dia. Oh, santai. Let's go, santai. Santan nama ada? Tak ada habis. Habis dah santan baru. UHT ni apa? Kenapa ada tulis UHT? Saya buat research sikit. Dia kat sini tadi. Dah happy mak? Ribut. Rasa keping mana? Dah dah habis? Kabur dah. Dah. Otak ada. Okay. Ambil apa garam. Kita masaknya. Masih mampus. Cuma tak guna tangan. Saya tak guna tangan. Saya mahu makan buah. Dan nak pergi ambil air sekejap ya. Mari kita more. Amin. Aku kena minum banyak air kosong. Allah sembuh. Aku kena minum banyak air kosong sebab pagi tadi saya dahaga dengan agak awal saya dahaga tu. Pukul 7 pagi. Lepas sahur sejam je saya terseksa jiwa raga. Kita makan dragon fruit. Nak dragonfly. Ini kawan abang saya yang bagi. Gorgeous. Ni macam moreh with me. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masam dan manis. Ini buah kegemaran aku. Dari dulu saya suka. Number 1. Number 2 anggur hijau. Number 3 apple. Fuji. Well, kayak buruk. Jiran sebelah dah tidur dah. Kita nak makan lagi. Gelap gelita dah rumah sebelah. Dia bangun awal. Benda putih. Mak. Putih-putih dekat buah ni okey ke mak? Apa dia? Ada putih-putih kat buah ni okey ke? Ke biji dia? Sikit je tepi-tepi tu. Tengok. Dah makan dah. Biji dia. Biji. Boleh makan biji dia? Biji dia tak hitam ke? Biji dia apa ni? Boleh ke? Memang jangan, dia nak makan dah. Semua ada. Bak ni minggu lepas lah. Tapi sebelum dia makan tak ada putih lah. Kita buat research dulu putih tu apa. Tapi dia kerah dia. Tu adik ambil satu tu. Kerah. Kok dah ulat kan? Dah kerah. Korang apa benda putih ni? Tebak putih? Apakah itu? Tapi dia bercantum dengan biji dia. Tak tahulah. Saya tak pernah makan ada putih-putih ni.
Takut pula. Saya tak nak makan sebab tak tahu benda apa putih-putih tu. Saya kena buat research dulu. Kalau selamat pun makan. Dia tak banyak, dia macam sikit-sikit 1, 2, 3 tapi setiap biji tu. Tak apa, kita makan apel panggang. Bayar ni kalau makan lambat basi pula kan. Sayang. RM1 pun duit juga. Dia takut dah. Dia ada putih-putih tu. Tapi dah makan satu, harapnya biji lah ya. Kalau tak, I don't mind. Allah Akbar. Ni pulut panggang. Ni kat timur. Kalau di Penang ada pulut udang, lagi sedap. Tapi kena cari kedai yang sedap lah. Kalau jumpa kedai tak sedap lah. Kalau kat kampung Penang, kena datang awal. Sebab dia cepat habis. Betapa sedapnya. Dia macam pulut panggang lama-lama kan. Nenek-nenek. Oh my god. Jahatnya buat makcik tu. Zalim. Itu di mana itu? RM1 ya? Oh, pakai tujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Air coklat. Oh, silat. Wow. Ada pisau ke parang panjang tu. Mau tengok dia punya silat. Dari situ. Dulu kat kampung ada silat-silat ni. Dadah dulu. Duduk kampung, duduk silat. Wow. The backflip. Lepas tu pisau nak buat apa? Menarik. Besar. Tu ada pisau tu. Ingat keluar diri. Wah, macam mana dia balik orang tu belakang sambut. Wow. Padahal tak ada apa pun. Kita di pegun. Sama tinggi je. Pasal dia macam sama tinggi. Tempur tanpa senjata dari Tanjung Pamuda kepada Ketua Polis Negara